Tiga individu yang paling berkuasa di dunia buat zaman sekarang. Individu-individu ini memegang kuasa yang sangat tak seimbang. Mereka ini boleh dikatakan unshakable. Di tempat yang ketiga ini adalah Donald Trump. Seperti yang kita tahu, Donald Trump ini seorang yang sangat-sangat kontroversial. Dia memuja dan juga mengidolakan Vladimir Putin. Yes, Vladimir Putin, seorang diktator. Donald Trump ini juga sangat-sangat kontroversial, mengatakan bahawa perubahan iklim ini adalah hoax, tidak benar, dan juga mengatakan bahawa negara-negara di Timur Tengah ini harus duduk bersama dengan satu negara tu. Yang korang tahulah negara apakah itu. Di tempat yang kedua ini adalah Xi Jinping. Xi Jinping adalah Ketua Politburo Komunis China, salah satu jawatan yang paling terkuat di China. Dia juga merupakan Presiden China, mengambil alih daripada Hu Jintao pada tahun 2012. Xi Jinping ini merupakan seorang yang sangat-sangat skeptikal. Kerana ini Xi Jinping juga telah pun menukar konstitusi di China untuk memberikannya masa untuk memegang tampuk pemerintahan untuk selama-lamanya ataupun sehingga dia masih lagi hidup. Itu adalah orang kedua terkuat di dunia, memerintah 1.4 bilion penduduk. Di tempat yang pertama, lelaki ini dikatakan mempunyai kekuatan yang sangat-sangat tidak boleh dikawal. Dia menguruskan semuanya untuk 140 juta penduduk negara dia. Dan negara ini juga merupakan negara yang sangat-sangat influential sejak berzaman. Ini adalah Vladimir Putin. Vladimir Putin seorang bekas pegawai KGB. Dia juga seorang presiden yang mengawal sebelumnya apa yang berlaku di negara dia. Yes, ini adalah tiga individu yang paling berkuasa di dunia buat zaman sekarang. Apa pendapat korang? Komen dekat bawah dan jangan lupa follow saya, Ottoman Fazil.